Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Best betul tengok orang lain diorang celebrate raya. Tapi aku ni lain sikit. Aku celebrate raya lain macam. Korang tengok ni. Tengok tu aku dah masuk. Welcome. Okay, dia sebenarnya raya dekat mall pun, to be honest lah, is the best. Sebab kita dapat tengok benda-benda yang unik macam ni, kain batik. Dia pembuat beli kain batik yang zaman-zaman dahulu kala. Memang gempak. And saya tengok macam kapal zaman dahulu, sampan. So dia guna pakai, dia memang agak tradisi daripada HSBC lah. And then ini saya tak tahu, tapi mungkin salah satu simbolik of tradisi mereka. Dan ini bicycle all money. Macam kenal orang tu. Bukan dia raya juga, asal di sini. Tapi saya boleh katakan raya tahun ni adalah raya paling bermakna untuk saya. Walaupun saya tak ada video raya yang betul, tapi raya tahun ni cukup berharga bagi saya. Sebab saya bersyukur dikelilingi dengan semua orang yang semuanya baik-baik. Selamat Hari Raya, bro. Selamat Hari Raya. Minta maaf. 0-0.